layu dah. Nak tengok my bawang because dia punya tu dah layu. Mama berapa dah? Tengok bawang. Tengok bawang. Kan layu, dia rebah. Means dia punya ubi dah cukup. Mungkin nak dia tuai minggu depan. So macam this one, dia masih berdiri because of belum ada ubi. This one dah ada ubi, dia akan rebah. Dia ada ubi. Nak besar ubi dia. Inilah. Allah. Tengok sunflower, mama tak lama lagi keluar bunga sunflower. Tengok. Ya. Pesan. Ni belum ada membentuk bawang, so daun dia akan masih tegak. So macam tu lah. Macam tu. Macam ni masih tegak.